Okey semua, jadi itu saja untuk minggu ni. Jangan lupa untuk ready untuk test pada minggu hadapan. Weh, untuk test minggu depan, boleh tak kalau aku nak tiru jawapan kau? Asal tiga jawapan aku lah? Kau kan top student dalam kelas ni. Boleh, aku tolong kau. Tapi dengan satu syarat. Apa tu? Kau serius lah nak buat macam tu? Aku dah memang tak ada peluang lain dah, Mio. Ini je peluang aku untuk lulus dalam test ni. Kau tahu kan apa risikonya kalau kau buat macam tu? Ready untuk test pada minggu hadapan. Cepatlah sikit. Kita dah tunggu lama dah ni. Tak, tapi kan, kau rasa betul ke apa yang kau nak bagi dia tiru? Tak tahu weh, dia banyak tolong aku tu. Kau tahu kan, tapi kalau gantung nanti, kau kena gantung tau, Sam ni. Tak apa, kalau buat siap-siap, jalan je. Salah yang kau cakap. Aduh, apa benda ni? Tak faham ah. Relax doh. Kau kan dalam dekan lagi. Kau dah buat yang terbaik dah untuk Sam ni. Azim, Ayah, macam mana SIM kali ni? Okey ke tidak? Azim tak pastilah ayah. Subjek-subjek Sam ni susah lah. Kamu ni, Azim, banyak main je. Tengok pointer kamu. Makin lama, makin menurun. Pastikan SIM kali ni dapat ke 4 flat. Faham? Jadi pada hari ini, kita akan menjawab soalan interaktif multimedia CSC 253 selama 3 jam. Jawab semua soalan pada kertas jawapan yang disediakan. Jam menunjukkan 8 pagi, anda boleh mula menjawab sekarang.